sekarang pukul 11. So Syah nak try dulu buat topping cake tu. Kalau boleh siap malam ni, nak siap malam ni. Sebab esok kalau boleh nak settle untuk masak terus. Masak saja. And itu je lah. Tak sabar. Syah rasa Syah nak buat coklat ganache dulu. So Syah tak pernah lagi buat coklat ganache. This is my first time. Tengok dulu. Pakai ini. Betul ke pakai ni? Syah main bantai je. Orang tak tahu lah. Sekejap. Kita kena. Okay. Apa resipi dia? Tengok resipi kat TikTok je. 300 gram, 100 gram. White chocolate cream dah melt. So nak sejukkan dia dalam 15 minit, 20 minit. Kalau itu rasa kita kat YouTube. Kita sejukkan sekejap. Yang dulu. Nanti baru kita check balik. Sekarang kita nak cuba nak kosongkan kek. Kek secret recipe kita dah beli tadi. Let's see the cake. Okay, this is the cake. Oh, ada nombor. Okay, this is the cake. Wah, cantik. Suka cantik. Kek ni sedap. Ni royal chocolate. Rasanya setiap kali berdiri kita memang akan beli kek ni. Sebut koko dengan macam kek kamu je. Dia besar sikit. Ini macam tada! Kek buat baru. Okay, pakai rata sikit. Gitu. The chocolate ganache. Dah keras sikit. Macam ni dah. Tampaknya macam ni lah. Masuk lagi. Okay, nak buat secara dalam. Kita just have to. Kita nak sikit dulu. It looks okay. Dan boleh naik. So literally inilah dia hasilnya. Kek cincai saya. Sebab sekarang dah pukul 2 pagi tau. Dah 2 pagi. So macam aku pun dah mamai. Tak tahu dah letak apa dah. So ni je lah mampu setakat ni. Lepas tu kita pula first time guna coklat ganache. Macam tak tahu pula ada set secepat ini ya. Alah, tapi tak apalah. Tak apa, mesti Ayu suka. Sebab Ayu suka duck. Sebab ada duck. So mesti dia suka. Ini dia ada heart-heart. Comel.